Assalamualaikum adik-adik semua. Apa khabar? Hari ni kita nak jadi detektif cilik. Betul, kita akan mulakan satu pengembaraan yang best sangat. Nak bongkar rahsia dalam surah yang paling power. Surah yang kita semua dah hafal. Surah Al-Fatihah. Jom kita mulakan. Kita kan selalu baca surah ni, betul tak? Setiap hari dalam solat. Tapi pernah tak adik-adik terfikir, apa ya maksud sebenar surah ni? Hari ni kita akan jadi macam pemburu harta karun. Kita akan cari dan bongkar semua rahsia yang tersembunyi dalam surah Al-Fatihah ni. Mesti seronok. Okey, semua pemburu harta karun dah sedia? Bayangkan Al-Quran ni macam sebuah peti harta karun yang besar, penuh dengan macam-macam benda hebat. Tapi nak buka peti ni, kita perlukan satu kunci yang sangat-sangat istimewa. Dan kunci tu ialah surah Al-Fatihah. Tanpa kunci ni, kita tak dapat buka dan tengok apa yang ada kat dalam. Nama Al-Fatihah tu sendiri maksudnya pembukaan. Wah, macam pintu gerbang nak masuk istana yang besar kan? Surah ni lah yang buka jalan untuk kita faham semua surah lain dalam Al-Quran. Hebat kan? Sebab itulah ia juga dipanggil Ummul Kitab. Maksudnya ibu kepada kitab. Macam ibu kita yang jadi pusat keluarga kita, Al-Fatihah ni lah asas untuk seluruh Al-Quran. Okey, kunci dah ada kat tangan kita. Sekarang, tiba masanya untuk bahagian yang paling seronok. Jom kita masukkan kunci ni dan kita buka peti harta karun sama-sama. Kita akan tengok satu demi satu apa khazanah yang ada dalam setiap ayat. Dah sedia semua? Baiklah, harta karun yang pertama, jom kita baca sama-sama kuat-kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ni macam kata laluan ajaib, tahu tak? Sebelum kita makan, sebelum buat kerja sekolah, hatta sebelum main sekalipun, bila kita sebut ayat ni, kita seolah-olah menjemput Allah untuk bantu dan berkati apa sahaja yang kita buat. Tengok ni. Macam adik ni, sebelum dia nak belajar atau sebelum kita nak suap makanan, kita mulakan dengan Bismillah. Ini cara kita ingatkan diri kita, okey, Allah ada dengan aku, Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, jadi insya-Allah semuanya akan baik-baik saja. Seterusnya, harta karun kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ni pula, ini adalah cara kita cakap terima kasih yang paling-paling istimewa untuk Allah. Terima kasih untuk apa? Untuk semuanya. Udara yang kita sedut ni, aiskrim yang sedap tu, untuk pelukan ibu dan ayah, semuanya. Cuba fikir, kalau ibu ayah bagi hadiah, kita cakap apa? Mesti kita cakap terima kasih kan? Sama juga dengan Allah. Sebenarnya, setiap hari Allah bagi kita banyak sangat hadiah. Jadi, bila kita sebut Alhamdulillah, kita sebenarnya tengah cakap terima kasih ya Allah kepada Tuhan yang jaga bukan kita je, tapi seluruh alam ni. Perasan tak? Kita macam dah dengar nama ni tadi. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa disebut lagi sekali ya? Sebabnya Allah nak kita betul-betul faham, betul-betul rasa betapa besarnya kasih sayang dia. Macam ibu kita selalu ulang cakap, ibu sayang kamu. Allah pun nak kita sentiasa ingat yang dia sangat-sangat-sangat sayangkan kita. Baiklah, ayat yang ini pula, ini adalah janji kita yang paling penting kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ni ada dua bahagian. Pertama, kita janji kita hanya sembah Allah. Itu sahaja. Kedua, kita janji kalau kita perlukan apa-apa bantuan, orang pertama yang kita akan cari ialah Allah. Tengok adik lelaki ni, mungkin dia tengah doa, Ya Allah, susahnya subjek matematik ni, tolonglah saya faham. Macam itulah kita patut buat. Kalau ada apa-apa yang rasa susah, jangan panik. Terus angkat tangan, minta terus pada Allah. Sebab Allah Maha mendengar dan dia pasti akan tolong kita. Dan sekarang, kita sampai kepada doa yang paling hebat dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta pada Allah, Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan lurus ni macam apa ya? Macam lebuh raya yang laju dan lurus. Terus bawa kita ke tempat yang paling best sekali, iaitu syurga. Jadi, macam mana kita nak tahu mana satu jalan yang lurus tu? Senang je, Allah dah hantarkan pembantu untuk kita. Siapa agaknya? Ibu ayah kita dan juga guru-guru kita. Jadi, bila kita dengar nasihat mereka, insya-Allah kita memang dah ada atas jalan yang lurus tu.
Wah, hebatlah adik-adik. Kita dah faham semua maksud harta karun dalam Al-Fatihah. Sekarang, jom kita tengok macam mana surah yang hebat ni boleh jadi sebahagian daripada hidup kita setiap hari. Okey, cuba teka. Nombor apa ni? 17. Tahu tak kenapa nombor ni istimewa sangat? Sebab inilah jumlah paling kurang kita baca surah Al-Fatihah setiap hari. Paling kurang tahu, dalam solat fardu 5 waktu kita baca surah ni sebanyak 17 kali. Wah, banyaknya. Al-Fatihah ni, adik-adik, dia macam jantung dalam solat kita. Cuba fikir, kalau tak ada jantung, boleh tak kita hidup? Mesti tak boleh kan? Macam itulah solat kita. Kalau tak baca Al-Fatihah, solat kita jadi tak sah. Penting sangat. Dan lepas solat pun, elok sangat kalau kita baca lagi sebagai zikir untuk tenangkan hati. Selain dalam solat, bila lagi kita boleh guna kunci ajaib ni ya? Sebenarnya, bila-bila masa pun boleh. Contohnya, nombor 1, sebelum mula belajar. Nombor 2, waktu lapang tak tahu nak buat apa. Dan yang ketiga, bila-bila masa je kita rasa perlukan pertolongan atau rasa sedih. Dia macam doa superhero yang kita boleh guna untuk apa saja. Wah, cepatnya masa berlalu. Pengembaraan kita dah hampir sampai ke penghujungnya. Jom, sebelum kita habis, kita buka balik peti harta karun kita dan kita tengok semula semua khazanah dan pengajaran hebat yang kita dah kumpul hari ni. Inilah ringkasan harta karun kita. Surah Al-Fatihah ajar kita untuk sentiasa memuji kebesaran Allah. Dia juga ajar kita untuk berkasih sayang dengan semua orang, dengan haiwan, dengan semua makhluk. Dan yang paling penting, minta tolong hanya pada Allah. Jangan lupa juga, sentiasa berdoa, minta ditunjukkan jalan yang benar. Semua ni, bila kita amalkan, ia akan kuatkan lagi kepercayaan kita pada Allah dan jadikan kita anak yang soleh dan solehah. InsyaAllah. Okey, sebelum kita berpisah, saya ada satu cabaran kecil untuk semua detektif cilik hari ni. Daripada semua benda hebat yang kita dah belajar, cuba pilih satu je. Satu perkara dari Al-Fatihah yang adik-adik nak mula amalkan hari ni juga. Mungkin nak lebih kerap cakap Alhamdulillah atau nak biasakan baca Bismillah sebelum buat apa-apa. Fikirkan satu dan cuba buat ya. Terima kasih banyak-banyak sebab dah sertai pengembaraan kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum.